Remuk rasa hati ini apabila dimaklumkan anak tidak dapat mengambil ujian penilaian Al-Quran dan Fardu Ain UPKK 2025 memandangkan anak sudah bersemangat untuk mendudukinya. Itu kata Siti Khadijah Muhammad Dahari, 40 tahun. Anak Siti Khadijah, Hanas Kawim Hanis Fatihin, 11 tahun, antara 80 murid di sebuah sekolah rendah agama swasta yang tidak didaftarkan untuk mengambil peperiksaan itu. Ia susulan sekolah berkenaan didapati tidak berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS selaku agensi pelaksana sistem pendidikan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah Negeri. Menurut Siti Khadijah, dia merancang untuk menghantar anak sulung daripada dua beradik berkenaan ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM Ulul Albab. Mula-mula waktu kami dapat plan kami bila kami ambil peksa UPKK ni, sebenarnya saya punya plan adalah nak masukkan anak saya ke MRSM Ummul Albab. So syarat masuk untuk MRSM Ummul Albab ni memang kena ada sijil daripada UPKK. Jadi memang setiap kali kalau kita orang lalu ke kat sekolah, sebab kami on the way balik kampung kan akan lalu kat sekolah MSM Gemencih tu kan. Itu adalah salah satu UPKK Ummul Albab, MSM Ummul Albab. Jadi bila sekali lalu saya akan cakap dengan anak saya, belajar betul-betul, nanti ibu akan janjikan Awi masuk sini, cakap macam tu kat dia kan. So dia memang itulah harapan saya sepanjang anak saya belajar. Tapi bila jadi macam ni, kami macam faham tak, apa yang saya janji saya tak boleh nak tolong, sebab UPKK ni salah satu syarat wajib untuk anak kami dapat sambung belajar. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sidang media bersama kira-kira 40 ibu bapa murid terbabit di Bandar Saujana Putra di Kuala Langat pada Selasa 4 November. Siti Khadijah berkata beliau memilih sekolah itu berdasarkan maklum balas daripada ibu bapa lain yang berpengalaman menghantar anak mereka ke sekolah terbabit. Katanya dia tidak pernah menjangkakan masalah itu akan timbul memandangkan anaknya ada mengambil peperiksaan percubaan serta amali seperti biasa.